aslama wajhahu, barang siapa menyerahkan mukanya kepada Allah, yakni Allah menggunakan perkataan wajhahu. Dan dalam Al-Quran pun mengisyaratkan wajhullah kan. Tapi tak adalah kita menterjemahkan wajah Allah, kita menterjemahkan zat Allah. Allah menggunakan perkataan wajhahu supaya difikirkan, bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki wajah, bukan begitu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Taala tidak serupa dengan segala sesuatu. Supaya difikirkan apakah tujuannya, kenapa Allah Taala sebut wajah, kenapa tak sebut diri, nafsi. Wajah atau muka adalah anggota tubuh yang paling utama dan berharga bagi anak Adam. Betul tak tuan-tuan? Wajah kita, hari-hari kita tengok cermin tak? Kita tengok tak? Dahi kita, mata kita, telinga kita, hidung kita cantik. Kita dah ada kecantikan ni, barulah kita confident, betul? Barulah kita rasa selesa. Kerana muka, mana tadi? Wajah atau muka adalah anggota tubuh yang paling utama dan berharga bagi anak Adam, yang sangat perlu dijaga dan dipelihara. Kerana muka atau wajah mengambil peranan penting pada serba-serbi tingkah laku manusia. Orang yang mengesan buruk baik seorang dengan sebab melihat wajahnya. Ahli ilmu jiwa juga dapat mengkaji jiwa seseorang menerusi wajahnya, dan orang akan jatuh kasih atau benci kepada lainnya padahal hanya melihat mukanya sahaja. Kita nak cari calon kan, calon menantu ke, calon isteri ke, calon suami ke kan, kita lihat wajah. Dan dengan wajah ini, adakah kita mengenali seseorang, tuan-tuan? Kita mengenali kawan kita, adakah kita tengok tangan dia, oh ni Muhammad, kita tengok perut ni Ahmad, tak? Kita tengok apa? Wajah. Sebab itulah memperkenalkan akan dirinya. Begitu. Jelaslah sudah bahawa muka adalah anggota lahir yang utama, sebagaimana hati adalah anggota batin yang utama. Jadi wajah jasadiah kita, wajah jasad kita adalah muka kan. Wajah roh kita adalah di qalbi, hati. Hati itulah wajah. Sebab apa wajah? Itu adalah tempat tilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita adalah tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dalam hati kita ni ada dia ke tidak? Allahu Allah, Allahu Allah. Di mana? Di qalbi, di hati. Itulah wajah roh kita.